Salam hujung minggu guys. Kumpulan yang mempertahankan perjanjian Anwar Trump adalah pengkhianat kerana ianya menggadai kedaulatan negara, dakwa Tun Mahathir. Kata Mahathir, ada pengkhianat bangsa dan negara yang terus mempertahankan perjanjian Anwar Trump ini, sedangkan rata-rata pemikir-pemikir di dalam negara, termasuk yang bukan Melayu, sedar bahawa perjanjian ini menggadai kedaulatan kita. Beliau turut menegaskan, pengkhianat itu tidak sedar walaupun kononnya ada garis merah telah ditetapkan dalam perjanjian Anwar Trump. Sedangkan semua tahu Amerika tidak akan mematuhinya. Dalam isu yang sama, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, beliau sejak awal telah menzahirkan bantahan terhadap beberapa peruntukan dalam perjanjian Anwar Trump, khususnya artikel 3.3 dan 5.1, yang menurutnya berpotensi mengikat dasar negara secara tidak wajar. Menurut Hamzah, ini berikutan kebimbangan terhadap aspek kedaulatan dan implikasi jangka panjang kepada negara. Sementara itu, dua orang Menteri UMNO mengulas mengenai UEC. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata selama UEC tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, sijil itu tidak boleh dianggap setara dengan kelayakan nasional. Manakala Zamri Abdul Kadir pula berkata, kerajaan bertegas bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu adalah prinsip asas negara yang tidak boleh dikompromi. Kedua-dua kenyataan ini menjadi indikasi bahawa tuntutan untuk mengiktiraf UEC tidak boleh dilayan. Dalam perkembangan politik pula, Cikgu Bart mendakwa Ketua Armada Johor alias Rasman berada di bawah tekanan susulan penularan video pertemuan Armada Johor dengan Mahathir yang mencetuskan kontroversi melibatkan Muhyiddin Yassin. Dalam satu kenyataan, Cikgu Bart berkata beliau memahami kedudukan alias yang didakwa terpaksa tampil memberi penjelasan bahawa kononnya video berkenaan telah dipotong dan diedit. Namun Cikgu Bart berkata, dakwaan video itu diedit dan dimanipulasi. Mula dipersoalkan apabila beberapa rakaman lain yang lebih panjang dan dari sudut berbeza tersebar dalam kumpulan WhatsApp yang menurutnya tidak menunjukkan sebarang unsur suntingan. Katanya, takdir Allah. Akhirnya tersebar video lebih panjang tanpa sebarang edit dari sudut berbeza. Ini membuktikan lebih ramai turut merakam pertemuan itu. Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe politico.my.